Boleh lah kalau kita nak pergi Penang kata. Orang Kelantan nak pergi Penang. Boleh? Pergilah. Boleh? Apa? Tapi baby, boleh tak pergi Kelantan? Baby tak ada pergi Kelantan. Kenapa pula tak nak pergi Kelantan? Kelantan Tak boleh. tak boleh. Pergi. Biarlah baby duduk dekat Penang pun apa ke. Biar baby duduk dekat situ pun. Baby duduk kat Sampai ke sudah ya Jada tak nak pergi Kelantan. Jada nampaknya lebih suka pergi Penang daripada Kelantan ya. Penang je, tak nak pergi Kelantan. Baby, awak dekat Kelantan cantik kan? Ha. Cantik-cantik. Tak apa. Biar baby duduk dekat Penang. Baby boleh selam masuk semua. Dekat Penang tu best lagi daripada Kelantan. Swimming pool dia ada pasir lagi. Kat Kelantan bukan swimming pool, air laut dia banyak ada pasir. Korang rasa apa masalah Jada dia sampai tak nak pergi Kelantan sangat? Jumpa swimming pool dia banyak lagi pasir daripada Kelantan tu. Banyak lagi. 10 ada. Yo ko. Ada ya. Okeylah. Kalau macam tu baby pergi Penang dulu, cikgu tunggu sini kat KL, lepas tu kita balik Kelantan. Boleh? Tak boleh. Kenapa pula? Tak nak pergi Kelantan. Allah baby. Tak riak. Dok baby pergilah Penang, cikgu tunggu di KL. Baby pergi Penang Lepas tu lama-lama. baby tak nak pergi Kelantan apa pun. Tolong baby, 1 hari saja. Tak boleh. Tak boleh juga. Baby kena pergi Kelantan. Baby kena pergi Penang. Tahulah pergi Penang, balik Penang pergi Kelantan. Pergi Penang, tak payah pergi Kelantan. Tapi apa-apa pun memang lawak betul dia bila dengan Jada bercakap ni. Memang betul-betul dia tak nak pergi Kelantan.